Ini 5 smartphone bawah RM3,000 yang terbaik dan berbaloi korang beli untuk hujung tahun 2025. Pertama, Honor 400 Pro. Ini smartphone bawah RM3,000 dengan feature AI dan kamera terbaik. Phone ni datang dengan 6.7 inci AMOLED screen curve dengan 120Hz refresh rate dan 5000 nits peak brightness, sesuai untuk gaming atau layan movie. Dia punya AI memang mantap. Ada Magic Portal dan foto to video dari Google AI. Plus, dia punya kamera 200MP kamera utama yang gempak dengan 50MP telefoto dan 12MP ultra wide. Kalau korang nak smartphone level flagship dengan kamera dan fungsi AI yang best, Honor 400 Pro ni untuk korang. Kedua, Xiaomi 15T Pro. Ini smartphone terbaik untuk fotografi dengan kamera setaraf kamera profesional. Phone ni ada Leica Summilux lens, mampu berikan warna natural, detail sharp dan ambil gambar low light pun cantik. Master Portrait algorithm dia pun boleh buat gambar portrait nampak hidup dan street photography mode boleh bagi korang shoot dengan warna signature Leica. Tapi untuk fotografi padu dalam satu phone yang berharga bawah RM3,000 ni, Xiaomi 15T Pro memang pilihan yang terbaik. Yang ketiga, Vivo X200 FE. Satu lagi pilihan telefon dengan kamera flagship tapi dalam saiz compact. Phone ni ada Zeiss Image Pro Triple Camera System. Boleh hasilkan potret cantik dengan dedicated portrait mode. Bateri dibagi 6500 mAh dengan 90W fast charging. Tapi kekurangan phone ni, dia boleh overheat masa heavy use. Kalau korang nak kamera power plus phone compact, Vivo X200 FE ni untuk korang. Keempat, iQOO 13 5G. Ini smartphone terbaik untuk gaming bawah bajet RM3,000. Phone ni menggunakan dua chipset, Snapdragon 8 Elite Gen 5 dan juga Q2 gaming chipset, ditambah lagi dengan Monster Mode, yang mana semua ni bekerja untuk bagi gameplay smooth dan tanpa lag. Skrin telefon ni menggunakan LTPO AMOLED 144Hz yang dapat bagi motion fluid dan vapor chamber cooling untuk memastikan phone tak cepat panas walaupun berjam-jam korang main game. Bateri pula dipadankan dengan 6150 mAh dan 120W fast charging. Kalau nak phone gaming power bawah RM3,000, korang boleh consider iQOO 13 5G. Kelima dan terakhir, Samsung Galaxy S25 FE. Ini smartphone dengan performance terbaik secara keseluruhan. Dengan chipset Exynos 2400, phone ni memang smooth, tak kira untuk daily use, gaming atau multitasking. Phone ni boleh handle semua task dengan lancar. Paparan dia AMOLED 120Hz refresh rate. Kualiti visual dia memang smooth dan jelas. Kamera phone ni pun boleh tahan best. Ada 3 kamera dia bagi. 50MP wide, 8MP telefoto dan 12MP ultra wide. Dengan prestasi chipset yang mantap, display dia pun best. AI feature yang advance ditambah pula harga yang berbaloi. Samsung Galaxy S25 FE ni memang pilihan terbaik secara keseluruhan. So macam mana? Kalau setuju dengan senarai ni, boleh komen di ruangan komen.